Korang kalau tahu benda ni boleh auto reverse, autopilot dan auto cruise, korang mesti takkan cakap benda ni mahal. Pasti berbaloi-baloi. Baru ni member pula ajak lepak. Kita tak nak parking tepi jalan, nanti kena saman. Untuk tempat yang susah nak diakses oleh kereta dan korang terus nak sampai ke destinasi tu, e-wagon adalah penyelamat. Nak bawa anak, nak bawa barang, macam-macam lah nak bawa, pastikan korang bawa e-wagon ni pada tempat yang selamat, bukan tempat yang ada kereta bergerak. Safety first. Dan perlu tahu kat mana yang sesuai nak bawa wagon ni. Bila dah nak sampai jalan besar, korang turunlah dari wagon ni, buat manual towing. Korang tarik je wagon ni macam wagon-wagon biasa tu. Tarik dan cross jalan hati-hati, pandang kiri kanan, tengok kereta. Bila line dah clear, apa lagi? Naiklah e-wagon korang. Pimpin tepi sikit, kita nak lalu. Bila korang charge full bateri selama 4 jam, korang boleh pergi jarak antara 25 hingga 30 km dan speed 16 km per hour. Yang tu paling laju lah. Capacity adalah 300 kg. Pastikan jangan lebih muatan tau. Perfect untuk jalan-jalan di taman. So tak penatlah korang nak jalan. Boleh reverse. Tapi hati-hati sebab tak ada reverse sensor atau reverse camera. Kalau buang seat di bahagian belakang, boleh korang bawa anak-anak letak dalam wagon ataupun barang. Wah, happy je semua. Bukan kanak-kanak je happy. Kanak-kanak umur 30 tahun pun happy tu. Nampak tu guys? Lepak tapi tak bawa kerusi, korang lepak je atas wagon tu. Settle. Sambil lah bawa stok makanan, stok air, nak lipat kerusi, bubuh je dalam wagon. Yang bestnya, wagon ni boleh tow wagon lain kalau korang add trailer hook. Anak dah ngantuk nak tidur, letak dulu dalam wagon. Hujan dah pula. So jom kita layan-layan wagon sementara tunggu hujan turun. Ibu mengandung, pagi yang sakit kaki. Ini memang mudah untuk anda ada e-wagon ni. Boleh bawa pergi shopping juga tau. Pandailah korang jawab dengan guide nanti. Maklumlah guide pun tak pernah tengok benda ni. Korang nak tow macam cucu train, cu, boleh add saja trailer. Korang yang bekerja buat event, angkat banyak barang, don't worry, ni personal assistant baru anda. Kadang-kadang pekerja penuh emosi, tapi wagon kerja je lah. Nak bawa parcel dekat kondo pun boleh.